Daripada pihak kerajaan bahawa kerajaan bercadang untuk melarang akses media sosial kepada mereka yang berumur 16 tahun ke bawah. Soalan saya, pertamanya, apakah mekanisme yang diguna pakai sekiranya kerajaan mahu melarang akses media sosial kepada mereka yang berumur 16 tahun ke bawah? Juga tahu antara cabaran yang dihadapi dalam mengatasi masalah termasuk menjamin keselamatan kanak-kanak dalam media sosial ataupun dalam talian adalah memastikan mereka dilindungi daripada dengan izin pedofil. Ini juga memerlukan kita melaksanakan proses Electronic Know Your Customer (EKYC). Pihak MCMC serta beberapa jabatan dan agensi akan ke Singapura pada minggu depan untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Meta, pihak Google, pihak X untuk berbincang, juga TikTok, untuk membincangkan mekanisme yang terbaik untuk memastikan proses EKYC yang menggunakan dokumen-dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan seperti MyCard, pasport dan juga My Digital ID dapat dimanfaatkan dengan selamat, selaras juga dengan Akta Keselamatan Data Pribadi untuk memastikan tidak berlaku apa-apa ketirisan maklumat dan sebagainya. Tapi perkara yang paling penting adalah keselamatan, terutama untuk kanak-kanak dan keluarga dalam talian.